Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya beda-beda, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Semalam baru tengok cerita Tarung. Sebelum aku nak teruskan dengan aku punya review, baru-baru ni aku ada buat review cerita Michael. Dan review aku tu review jujur lah, berdasarkan apa yang aku rasa lepas aku tengok cerita tu. Dalam video aku tu adalah aku cerita benda-benda yang aku rasa macam tak kena dengan tekak aku lah. Tengok cerita Michael ni, adalah beberapa orang arbok yang merentan, tak setuju, tak setuju, mana boleh macam tu, kau adalah bukan peminat. Alah ni Mat, kau baru hidup semalam ke apa? Kau tak faham ke kalau orang buat review ni, dia cerita apa yang dia rasa ikut sudut pandang dia, personal lah. Jadi suka hati dia lah dia nak cakap benda tu best ke tak best ke, ikut pandangan dia. Dan sejak bila pula kalau orang tu buat review, dia mesti ikut pendapat engkau, dia mesti ikut tekak engkau. Dah kalau aku tengok cerita tu aku rasa tak best dari sudut pandang aku, kau kena terima lah, itu pendapat aku. So semalam aku tengok cerita Tarung dengan kawan-kawan Hyrox aku, dan lagi sekali disclaimer, aku akan bagi review yang jujur. Walaupun dalam cerita Tarung ni kawan-kawan aku, kenalan-kenalan aku sendiri yang berlakon dalam cerita tu, macam Ikmal Amri, Amir Ahnaf, Eddie Ashraf, Tibenji. So aku tak peduli semua tu. Kalau benda tu tak best, walaupun member aku berlakon kat dalam tu, dia tetap akan jadi tak best lah. Bila kau tengok je poster filem ni, kau tahu dia punya pelakon-pelakon dia sama. First dalam kepala kau Kapla ataupun High Council. Tapi dia lain Mat, dia lain. Contoh Amir Ahnaf, kalau kau tengok dia je mesti kau bayangkan Kapla, tapi dalam filem ni dia lain Mat. Dan dia punya lain tu menyebabkan kau pun terlupa yang dia tu pernah jadi Kapla dalam High Council. And then Mirul Aiman sama juga, pernah berlakon dalam High Council. Kalau kau tengok dia mesti kau teringat High Council, tapi dalam ni totally kau lupa pasal High Council. Dan aku sangat respect, kagum terhadap dua orang nama pelakon yang aku kira sebagai pelakon muda lah. First, diorang punya chemistry dalam High Council, dia ada dia punya chemistry lah kan, yang seorang jadi baik, yang seorang jadi jahat. Tapi dalam cerita ni diorang jadi best friend. Walaupun jalan cerita dia lain, watak yang berbeza, tapi chemistry tu kau still nampak memang ngam teruk. Cuma mungkin lah dalam kepala otak aku kan, mungkin Mirul Aiman ni dia kena tekan dengan dia punya pengarah kot. Sebab banyak betul scene dia tak nangis, jegil mata, tak nangis, jegil mata, jegil mata, lepas tu dia menangis, dia sedih, dia menangis. Tapi bukan senang seorang pelakon yang aku kira sebagai muda juga, yang baru dalam industri ni, dia nak feel sampai tahap menangis, bergenang air mata, yang memang aku rasa memang dia betul nangis kot. Jadi aku sangat-sangatlah gembira dalam industri filem apa semua ni kan, kita ada pelakon-pelakon pelapis yang mungkin sebelum ni aku rasa takkan ada kot pelakon-pelakon yang hebat-hebat macam Roshamno ke, Jaludin Hassan ke, Awi ke. Tapi bila tengok filem-filem yang diorang dah berlakon setakat ni, Amir Ahnaf dengan Mirul Aiman ni, memang diorang boleh pergi jauh. Memang diorang pun on the way nak jadi pelakon legend lah. Memang terbaik. Shout out juga kepada pelakon-pelakon lain yang ada dekat dalam filem ni, macam Sharifah Sakinah, Eddie Ashraf, Azira Shafinas, Pram Palare, Zul Arifin, and then ada cameo-cameo macam Syarudin Tambi. Woi, ada juga. Semuanya aku kira bawa watak dengan baik dan berkesan lah. Dia punya fight scene, jangan risau, fight scene dia tak ada kamera yang goyang-goyang macam tu kan, macam cerita-cerita dulu kan. Yang bestnya, dorang still selitkan elemen-elemen yang memartabatkan silat. Sorry kalau aku punya review ni ada spoiler sikit-sikit. Dia lebih kurang dorang-dorang ni sebenarnya adalah atlet silat. Lepas tu bila dah berpecah, seorang ni dah tak berlawan, seorang ni dah masuk dalam dunia gangster, dia dah tak pakai bunga-bunga silat dia tu. Tapi bila dorang punya final match, final fight tu, tiba-tiba yang seorang ni yang dah tak pakai skill silat, dah lebih kepada MMA ni kan, tiba-tiba dia buka dia punya silat Mat. Aku dalam panggung tu macam jalan cerita untuk filem ni bagi aku, dia macam rumit sikit tau. Masa tengok tu aku always try to connect the dot. Macam ni ke? Macam ni ke? Kenapa dia macam ni? Macam ni. Rumit. Tapi dia senang faham. Dia punya execution dia punya penceritaan dia tak kalut. Kefahaman kau tu akan datang seiring dengan jalan cerita ni. Kau nampak ayat aku? Dia bukan typical filem-filem Melayu yang mungkin kau selalu tengok sebelum ni lah. And then dia punya ending, alah kita orang dalam panggung tu kan aku tengok beramai-ramai. So macam
Alah, ending dia macam so sweet ending dia. Tapi dia berjaya membawa mesej persahabatan dendam tu dengan berkesan. Aku hampir-hampir nak rasa sebab tau. Tapi bila dia macam dia dia cute sikit. Jadi kesimpulannya, adakah cerita ini best? Yes, memang best. Bapak punya best. Rating berapa yang aku nak bagi? Ini aku punya rating personal Aku bagi 9.8/10. Alah, kenapa tak full mark? Kenapa tak 10/10? Mungkin aku ni critical sikit kot. Yang 0.2 tu mungkin tak logik bagi korang. Ini suka hati aku lah. Aku yang bagi point ni. Mula-mula dia masih lagi ada selitkan sikit je lah. Typical cerita Melayu kan. Kalau orang sakit, kanser. Tak ada sakit lain dah. And then satu lagi, fight scene dia banyak. Mula-mula di awal filem tu, fight scene dia very okay. Dia punya ni tak ada gegar-gegar. And then dalam shot yang panjang. Tapi bila dah masuk dekat dalam fight dalam ring, dia punya fight scene tu nampak macam kecepat, tukar angle. Kecepat, tukar kamera. Kecepat, tukar kamera. So banyak sangat tukar kamera lah. Tapi jangan risau lah. Tu dia tak ada effect pun cerita. Cerita masih lagi best. Aku memang sangat-sangat sarankan korang pergi tengok cerita Melayu ni. Jangan tengok sebab supportlah industri kita, supportlah filem Melayu. Ini sebab cerita ni memang best, memang berbaloi untuk tonton. Cara aku nak menentukan filem tu best ke tak, adakah aku akan tengok balik cerita ni? Yes, aku rasa aku akan pergi repeat balik tengok cerita ni. Dan aku rasa maybe sama level ataupun lebih sikit daripada Blood Brothers. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Jegil mata kan. Mirul Aiman, kesian tu.